Okey kak, bagi nasi lemak tu kak. Alright. Okey. Biasa adik? Ya, biasa. Kacang. Ikan bilis. Alright. Bui. Timun lah. Timun. Okey. Okey, ni sambal sotong. Boleh. Satu portion ni. Okey, satu skop ha. Ni terang. Sambal kerang. Satu portion. Udang dua ekor boleh? Boleh. Okey. Sosis telur pun nak satu. Okey. Lemak mata satu. Alright. Okey, untuk ayam nak bahagian mana? Atas paha dah. Ada paha ada. Okey. Ayam goreng harus paha. Alright. Alright. Okey. Macam ni semua RM21. RM21 ya. Ya. Alright. Kat sini nasi lemak SP, ada ayam goreng, Alright. telur mata, sosis. Lepas tu kita ada sambal udang, sambal kerang, sambal sotong kering. Lepas tu ada basic lah. Kacang, ikan bilis, telur rebus, timun dengan sambal nasi lemak. Ni sambal mak-mak ni. Sambal ni kira sambal resepi mak lah. Resepi orang lama-lama. Okey kak, asyik satu lagi. Boleh. Okey. Yang ni saya nak bila telur, lepas tu nak tambah ayam. Alright. Okey. Telur rebus apa kak? Goreng. Bagi goreng. Dia nak bagi atas paha juga. Sayap pun tak apa? Boleh ya? Sayap. Okey. Lepas tu sambal. Timun. Oh, timun boleh. Nak buat timun. Okey. Sambal buatan ya? Boleh sambal buatan. Alright. Macam ni siap agak? Macam ni. Agak berapa ni? Siap macam ni 9.5. Kecuali Sabtu. Okey. Kami start berniaga pukul 5 sampai pukul 10 malam. Lokasi kedai kami dekat Jalan Pekan Lama,